Okey, baru nak makan kuih opan 8.50, 8.55. Nasi goreng ikan masin. Top up sikit garam-garam yang dah hilang. Okey. Lagi tengok kalau Sam ada kita jumpa, tak ada kita caw. Malas nak tunggu Sam. Okey. Nak kawan-kawan ah. Jemput tengok ah. Bye. Oi, mana punya celah kampung masuk kan? Lembu pun ada. Anjing mesti ada punya ni sekejap lagi ni. Mampus kena ligan. Dia sorang-sorang lah tu. Geng-geng lain semua tinggal, aku boleh pergi kat depan. Apalah nasib. Apalah, kayu pergi lah. Takut apa no? Takut orang ya. Orang yang binatang, lain tak takut. Okey. Hantam saja. Ni apa tidur tengah jalan ni. Tepi. Tahu takut kan? Kalau segar aku pun takut juga. Okey, dah rita pula. Ui, pukul 11.46, 865 km dekat Beruas. Setiap kali lalu sini mesti singgah kedai ni. Kebetulan kedai ni tak tutup lagi, dia boleh nak layan lah. Okey lah, kena Maggi dulu. Hujan pula, aduh hai. Sabar je lah, hujan rahmat. Ada kedai buka ni pun satu rahmat juga. Kalau tidak, penat, ngantuk semua ada. Kita kena air panas dulu. Maggi panas. Tak pergi jalan lagi, tengok kat depan-depan. Tang mana mata mengantuk, kat situ kita cari tempat tidur. Cari surau ke, masjid ke. Tak ada pun, bus stop pun jadilah. Berselimutkan nyamuk. Alhamdulillah, rezeki. Makan dulu lah no. Lapar, penat semua dah lah. Okey. Cik Big Brother ni tak tutup, bagus lah dia. Dia nak tutup lah tadi tu, buat pagar. Tanya-tanya dia kata tak apa, boleh. Banyak orang bagus kat dunia ni naknya. Tadi duduk lalu kat situ pun dia ni, ada budak suluh. Dia naik kereta, dia ikut dari belakang. Lama agak. Suruh dia jalan, dia kata tak apa, sini banyak lembu je lah. Bagus juga. Semoga dirahmati lah semua orang-orang baik ni. Nah, okey, bye. Jangan nak tidur kat sini, golek, tak mau lena pula. Jalan dulu lah. Hujan ni. Malas nak basah-basah. Hujan dah berhenti sikit. Jalan luar no. Tengok kat depan ni. Tengok sini tadi. Ingat nak semayang sini semua. Tutup nak kunci pula. Kat Shell Beruas. Okey. Jalan dulu. Tunggu pun tak ada guna. Cold wind brushes past my face. Late night whispers fill the space. Shadows stretching, lanterns dim. The world feels lost on the wind. Life's a gamble. Roll the dice under streetlights. Pay the price. One more tune. Aduh, hujan pula dah. Hujan lebat lah tu. Tadi renyai-renyai je. Renyai boleh layan lagi. Aduh, dah lebat ni. Baik ada kedai ni tak tutup lagi. Kena air panas lah dulu. Pukul 1.30. 390 km. Tak tahu nak tidur mana, tak ada idea lagi. Tapi kena hujan ni tak ngantuk pula. Tadi ngantuk tak?
ada kemah juga lah. Dia bahaya lah, jalan licin. Nak lompat-lompat tak nampak. Memang slow je lah. Okay lah. Dice under street lights, paid the price. One more tune, my heart confessed. Seeking Kampung Gajah. Nak sampai checkpoint lah. Oi, barai lah. Hujan, sejuk, ngantuk. Aduh, hai. Teh lah. Daripada 2 kilo ni. 3 kilo. Kalau 3 kilo lah nak sampai Petronas. Tidur je lah. Power nap lah. Setengah jam kan. Jam jalan balik. Tu. Teh. Hujan daripada tadi tak berhenti. Nak tunggu hujan berhenti, tengok fokus. Oi, jom berhenti. Boleh. Jalan je lah. Okay. Pipi berapa? Pipi 4 je. Semua dengan tidak enak. Hujan. Mantap baru bangun. Sampai ke apa anda? 2.5. Oh, laju lah you. Steady lah. You plan nak gerak ke apa? Ha? Hujan lah. Sejuk. CP berapa? 4 eh? CP 4, 5. CP 4 baru sampai. Mampus. Berapa ni? Pukul 4 425 km. Aduh, hujan daripada tadi ya. Kalau ikut ni pukul 7 hujan ni. Sejuk siut. Speed mau habis, kaki pun dah barai habis. Boleh bawa 20 je. 15-20. Asalkan bergerak okey lah. Okey lah. Cari air ke apa, jalan lah pelan-pelan. Yang penting ke depan Okey, bye-bye. Berhenti nak semayang Masjid Hidayah. Berhenti kat sini. Tengok asal dulu berhenti kat sini juga. Masa 1000 dulu. Sebab ni jat dulu. Kat sini ni tidur dulu. Ngamuk banyak. Mengimbau kenangan balik Buat 1000 dulu terlebih masa. Tak apalah pengalaman kan. Okey, yang sat. Berhenti jap. Kat Teluk Intan ni lapar. Makan dulu lah. Sarapan. Lepas tu kat depan ada Petronas, jadi kita solat subuh. Lepas tu jalan lah pelan-pelan lah. Kaki dah tak ada lah. Ada kayu 20 km Tak apa lah, slow-slow. Jangan krem sudah. Krem kacau. Kilometer 455. Lagi 145 km. Boleh kot lah pelan-pelan. Boleh tak boleh pun kena kayu lah. Bini tak boleh nak main ambil sini. Jauh. Oi, Alhamdulillah. Inilah nasi lemak paling sedap di dunia. Dengan teh tarik paling sedap di dunia. Tak tahulah pasal lapang gila ke. Kena hujan semalaman. Oh, sedap. Tapi memang sedap ni. Kat Teluk Intan dekat Kampung Baru. Sebelum Petronas. Oh, puas hati. Siap tambah lagi ya. Memang lapang pun. Okey. Dah sampai ke Bagan Datuk. Sempadan Bagan Datuk. Masjid Al-Ghazali.
Selalu kalau dek panas-panas tu selalu berhenti kat masjid ni. Yang kolah dia tu macam igloo, punya sejuk. Syok mandi sini. Ini tak ada singgah. Tadi dah masuk waktu awal. Mayang kat Teluk Intan tadi. Okey. Kita checkpoint yang seterusnya di Sabak Bernam. Lagi 30 km. Ngantuk lah pagi-pagi ni, kena angin sejuk. Boleh terlena atas bisikal. Angin. Okey lah, dia suruh pandu perlahan lah. Memang perlahan pun. 25 ya. Cukup lah. Laju-laju nak pergi mana. Kayu-kayu sampai Sungai Buloh lah. Asal macam tak keluar Perak lagi. Sampai Sungai Buloh dah. Tak nak sampai kan. Okey. Cik. Okay, siapa yang belum puas nak kayu boleh pusing balik pergi Teluk Intan. Siapa yang dah puas terus je balik. Aku dah nak balik lah, penat lah. Okey. Raya WCE WCE apa langgak kan tak repair lagi. Dari sukan lah, dari sukan. Bandar Sabah. Sedap kan kita naik sini. Dulu pernah makan masa BRM 1000 dulu. Memang sedap hingga menjilat jari. Lapak pun dia juga. Tapi memang sedap lah. Boleh cuba. Dari mana? Sabak ni ke? CP yang terakhir. Lagi berapa kilo? 80 lagi 12 km. Lepas tu shoot je lah sampai habis. Letih. Hujan lagi ni. Tak minat lah kayu dalam hujan ni. Tak syok. Basah lencun habis semua. Okey, kona. Okey. Malam jumpa Sungai Perak. Hak ni tak tahu Sungai Selangor kot. Besar ke? Dia lepas hujan ni ayak jadi coklat sikit. Kalau tidak jernih ni. Nampak ikan kat bawah tu main-main. Okey. Letih. Tinggi pula dah bukit ni. Flyover. Okey. Sabak Bernam. Okey. Last checkpoint. Shell Sabak. Shell Sabak Bernam 2 katanya. Kilometer 492. Lihat jap, minum jap. Lepas ni turun jalan lah. Dah penat aku nak balik lah, letih lah. Seharian kena hujan, aduh lemau lah badan. Macam nak demam pun ada ni. Asyik baik kena nasi lemak sedap tadi. Kalau tak order aku dah bungkus 2. Lapar punya pasal Last CP. Lepas ni kita terus shoot sampai habis. Tapi tak boleh ikut dia orang ni, laju sangat lah. Aku duduk belakang sudah lah. Layan dah.
bike dia. Kenapa pergi layan cyclist saja? Very nice. Ya, kan? Kita ikut jap geng-geng perang ni. Mampu ikut dia orang ni. Jumpa dengan Aiman, dia racun suruh beli frame pula. Aduh. Tapi memang lawa lah frame tu. Memang geram je tengok seat dia pun lawa. Okey, jalan dulu. Dahsyat geng-geng Elite All Star ni. Aku baru ambil set nak rekod video, hilang tu sekelip mata. Oh, tak boleh ikut dia bah. Aku ambil gambar pemandangan lagi syok. Santai-santai sudah ha. Laju-laju bukan dapat hadiah pun. Dapat penatnya. Kita layan view sungai besar. Oh, cantik bendang. Macam kat Kedah. Hijau elok. Kat mana ni? Skincan. Cantik pemandangan pagi-pagi sini. Oh. Syahdu layan. Sabak tau. Bukan Starbucks. Ni tak boykot, boleh main minum. Sabak kopi. Sedap tak sedap aku tak tahu. Hampa try nanti hampa abang. Okey. Oh, cantiknya. Subhanallah. Bangkit pagi tengok hijau macam ni, seronok betul. Aduh, ujung-ujung ni dia bagi jalan flat, papan, tak ada penghujung. Lepas tu headwind. Aduhai, tak minat betul lah jalan-jalan tu flat ni. Kena pedal dia tak berhenti. Lepas tu tegak pula tu. Alamak, bila nak habis ni? Tadi lalu sawah padi pun headwind juga. Adalah view sikit, boleh lah. Tapi lama-lama stres lah. Okey, lagi berapa ni? 45 km nak habis. Hopefully all okay lah. Pelan-pelan je lah. Tak boleh push dah, habis dah. Power dah tak ada, dah energy dah habis. Okay,
Alright, let's go. Yo, finish 600. Akhirnya 500 meter nak keluar daripada jalan apa ni Raja Muda Musa tu. Oh, burung. Wah, cantik. Terbang. Letih betul. Letih, boring. Tak tahu nak buat apa. Buat jalan besar dulu sikit. Rasanya lah macam dia sambung juga jalan tegak papan lagi. Aduh, bagilah jalan ada kona-kona sikit ke kiri ke kanan. Tak adalah bosan sangat. Kan? Ogak aja. Aduh, hai. Okeylah. Ni apa beza kelapa kuning dengan kelapa hijau? Cik ni cakap sama aja. Dalam dia isi air kelapa juga. Kan? Macam orang lah, ada hitam, putih, kuning. Darahnya merah juga. Betul juga. Minum kelapa dulu. Penat. Okay. Okey, dah sampai 220 600 km. Sampai balik ke mana? Next bike. Shah Alam Aduh. Dia tulis santai. Tapi ni bukan santai ni. Ini sakit jiwa Aduh. Nanti nak suruh dia orang ban lah perkataan santai ni. Dia cakap santai, kita pun kurang training lah. Sekali road dia, aduh, mati lah macam ni. Nasib baik habis. Okey lah. Last time, dulu paling cepat buat pukul 6.30. Ni kira 2.20. Okey lah, ada improvement lah. Right. Mana Sam? Sam di on the way. Oh, on the way Okey lah. Ramai dah sampai? Tadi ada beberapa orang dah sampai. Okey. Tak ada banner ke? Banner kat belakang. Oh, kat belakang Okey lah. Jadi kita ambil gambar dulu. Boleh. Alright. Okey, route review. Biar M600 santai lah. Route ni kalau sebelum buat memang santai, tapi kalau tengah buat tu, dan lepas buat tu jadi sesal, bukan santai. Quite tough lah this route. Masalahnya dia more on mental game lah. Sebab dia ada semua. Dia ada weather, ada panas, ada hujan. Lepas tu dia punya route pun ada flat yang panjang. Boring tu flat. Headwind, ada climb, walaupun tak ada climb yang significant kan, tapi ada rolling hill semualah. So mungkin lepas ni tak boleh panggil santai lah.
Kan, kalau 600 tu memang tak santai punya lah. Confirm tak santai. Kecuali empau kuat okey lah. Santai lah kot. Kami marhain ni. Kalau 600 kita panggil santai. Mohong lah semua. So semua siapa yang settle, tahniah lah And yang tak settle pun tak apa. Kita buat sawadi pula 400 bulan depan Alright. So itu saja. All the best. Jumpa lagi next time Bye bye.